Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sharifuddin bin Ishaq. Pada hari ini saya akan membentangkan ulasan sebuah artikel jurnal bertajuk Karya Sastera Melayu Moden yang berilhamkan karya sastera Melayu. Artikel ini ditulis oleh Monique Zaini Lajubert dan diterbitkan pada tahun 2000. Objektif utama artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana karya sastera Melayu moden, khususnya sejak tahun 1940-an hingga pasca kemerdekaan, mengambil ilham daripada karya sastera Melayu klasik seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah yang berasal daripada sekitar abad ke-17. Selain itu, pengkaji turut meneliti sebab, bentuk dan tujuan pengarang moden mengadaptasi teks klasik tersebut. Dari segi metodologi, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif berasaskan analisis teks dan kajian perbandingan. Pertama, pengkaji menganalisis teks klasik seperti Sejarah Melayu versi Sheila Bair dan Hikayat Hang Tuah versi Kasim Ahmad. Kemudian, pengkaji membandingkannya dengan karya sastera Melayu moden yang merangkumi novel, drama pentas, puisi dan karya sinematografi. Kajian perbandingan turut dilakukan antara karya sebelum kemerdekaan dan karya pasca kemerdekaan bagi meneliti perubahan corak tafsiran dan pemikiran pengarang. Di samping itu, analisis konteks sejarah juga dikaitkan dengan karya-karya tersebut. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan teks klasik dalam karya moden meningkat dengan ketara antara tahun 1940-an hingga 1960-an. Pengarang moden tidak menyalin keseluruhan teks klasik. Sebaliknya, mereka memilih episod dan watak tertentu yang relevan dengan isu semasa pada zaman mereka. Antara contoh yang diketengahkan ialah episod kejatuhan Melaka sebagai simbol kejatuhan bangsa akibat pemimpin yang zalim. Selain itu, pemberontakan Hang Jebat dan konflik kuasa antara raja dan rakyat. Seterusnya, watak-watak perempuan seperti Tun Fatimah, Tun Kudu, Dang Anum dan Puteri Gunung Ledang yang digambarkan secara pasif dalam teks klasik diberikan peranan yang lebih aktif dalam karya moden. Watak-watak ini diolah sebagai simbol pengorbanan, kesedaran politik serta kritikan terhadap kezaliman sistem feudal. Sebelum kemerdekaan, adaptasi karya klasik digunakan untuk menyemai semangat nasionalisme dan mengkritik penjajahan secara tersirat. Namun, selepas kemerdekaan 1957, karya-karya tersebut menjadi lebih kritikal apabila pengarang moden berani mempertikai sistem feudal, mengkritik kuasa raja dan mengangkat nilai demokrasi serta keadilan. Hal ini jelas ditunjukkan melalui tafsiran semula watak-watak utama. Misalnya, Hang Tuah yang melambangkan kesetiaan mutlak dikritik kerana ketaatan membututeli, manakala Hang Jebat tidak lagi dilihat sebagai penderhaka mutlak, sebaliknya sebagai simbol rakyat yang menentang ketidakadilan. Seterusnya, Tun Fatimah pula ditampilkan sebagai pejuang dan simbol kesedaran nasional. Kajian ini boleh dikaitkan dengan teori pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang. Melalui tafsiran semula konflik antara Hang Tuah dan Hang Jebat, karya moden berfungsi sebagai medium pendidikan sosial yang mengajak pembaca menilai semula konsep ketaatan dan keadilan dalam kepimpinan Melayu. Selain itu, penilaian moral terhadap tindakan watak menunjukkan Hang Jebat ditafsir sebagai pembela keadilan, manakala Sultan Mahmud Shah digambarkan sebagai punca keruntuhan Melaka. Dari sudut pengkaedahan keagamaan, tafsiran semula watak Hang Jebat berfungsi sebagai seruan dakwah yang menekankan keadilan sebagai prinsip utama sejajar dengan tuntutan agama. Selain itu, penderitaan rakyat digambarkan sebagai kesan langsung kegagalan pemimpin menunaikan amanah, selari dengan konsep tanggungjawab sosial dalam Islam. Keindahan bahasa dan simbolisme yang digunakan dalam karya moden pula mengekalkan adab serta kesantunan seni Melayu tanpa mengorbankan kekuatan kritikan sosial. Antara kekuatan artikel jurnal ini ialah analisisnya yang menyeluruh dan mendalam, yang merangkumi pelbagai genre seperti novel, drama dan filem, sekaligus mengisi jurang kajian hubungan antara sastera Melayu klasik dan moden. Selain itu, penggunaan konteks sejarah dan politik yang kukuh membantu menjelaskan sebab berlakunya adaptasi di samping memberi perhatian khusus kepada peranan watak dalam tafsiran moden. Oleh itu, artikel ini sesuai dijadikan rujukan utama dalam kajian sastera bandingan Melayu lama dan juga moden. Walau bagaimanapun, kelemahan kajian ini ialah analisisnya lebih bersifat deskriptif berbanding teoretikal. Tiada perbincangan metodologi dalam bentuk kerangka teori yang lebih sistematik. Selain itu, kajian ini kurang melibatkan perspektif pembaca atau penerimaan khalayak. Justru analisis kuantitatif terhadap penerimaan pembaca terhadap tafsiran baharu watak seperti Hang Jebat misalnya dicadangkan sebagai kajian lanjutan. Dari segi implikasi, kajian ini membuktikan bahawa sastera Melayu moden berkait rapat dengan sastera Melayu klasik dan berperanan sebagai alat pembinaan kesedaran sosial dan politik. Selain itu, kajian ini menggambarkan bahawa teks klasik wajar ditafsir semula mengikut konteks zaman
misalnya pasca kolonial, khususnya dalam menilai semula konsep kesetiaan, keadilan dan ketaatan kepada kuasa. Kesimpulannya, pengarang sastera Melayu moden banyak memanfaatkan karya sastera Melayu klasik seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah sebagai sumber ilham untuk menyampaikan mesej nasionalisme, politik dan kritikan sosial selaras dengan konteks zaman. Melalui tafsiran semula watak dan peristiwa, termasuk pengangkatan watak wanita serta penilaian semula konsep kesetiaan dan keadilan, karya moden berjaya menampilkan wacana kritis yang relevan. Sebagai contoh, karya Usman Awang yang mentafsir semula watak Hang Jebat sebagai simbol perjuangan keadilan rakyat dalam menentang kezaliman sistem feodal pasca kemerdekaan. Oleh itu, sekian, terima kasih.